Okay guysku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan channel saya Maulana Nafi Channel. Okay guysku, hari ni kita berada dekat Turtle Beach ataupun Pantai Tiga Ruang guysku. Okay, korang boleh tengok memang sangat-sangat cantik guysku hari ni. Cuaca air pun sangat-sangat tenang guysku. Okay guysku, jadi kepada rakan sahabat kalau datang Pulau Perhentian wajib kena singgah dekat Turtle Beach guysku. Nanti korang boleh tengok projek penyu, telur penyu dekat sana. Ni suasana pantai ni. Memang sangat-sangat cantik dan clear water guys. Apa pun alhamdulillah guysku, siapa yang dah datang dekat sini, korang boleh komen dekat bawah tengok macam mana. Siapa pernah sampai dekat Turtle Beach Pulau Perhentian Pulau Besar cuba komen dekat bawah. Memang steady. Steady guysku. Okay guysku, kita dah sampai dekat Turtle Beach. Jadi korang boleh tengok sendiri, boleh mandi kat sini. Memang sangat-sangat cantik guysku. Okay, bye. See you. Okay guysku, macam biasa lah. Jadi selepas kita hantar mereka ni, kita pun balik lah. Macam tu je lah. Jadi bila sampai dekat Turtle Beach ni, korang boleh tengok lah proses turtle dekat sana tu. Nampak ramai orang tu. Kat situ lah. Jadi sekarang ni, jom kita balik dulu guysku. Air memang sangat cantik guysku hari ni. Okay, jom kita pergi tengok dolphin guysku. Ni. Penuh. Okay guysku, rupanya ada dolphin lah kat sini. Korang tengok korang perhati betul-betul. Korang perhati betul-betul depan ni. Ini nampak yang muncul. Okay guysku, korang nampak tak? Kita tunjuk dolphin dolphin. Nampak? Dah. Nampak? Alhamdulillah boleh tengok guysku. Kita tengok dengan PI yang ini. Nampak tak? Wow, alhamdulillah guysku. Wih, banyaklah guysku. Guysku, banyaklah dolphin kat sini. Korang nak tengok? Mari kita tunjuk deh. Ngam-ngam ni. Tu. Nampak tak? Dah lah. Nampak tu? Banyak tu guysku. Alhamdulillah. Tu nampak tu? Steady guysku. Alhamdulillah boleh tengok jarang-jarang kan. Ramai tu tak tahan tu. Nampak tu? Dekat dah dengan Ocean Blue tu. Hari ni yang main kat sini guysku. Hari ni yang main kat sini. Minta maaf dia. Hari ni start pagi lagi bawa puan ni. Nampak ni? Baru nak balik. Minta maaf pagi tadi ni. Tadi jumpa balik. Sibuk main dengan puan ni. Hari ni pun dah tahu saya jumpa kena. Itu video. Okay guysku, kita pergi tengok sunset dulu. Okay guysku, selamat pagi. Alright, pagi ni kita pergi snorkeling. Sekarang ni kita berada dekat Serenggi Island guysku. Okay, korang boleh tengok memang sangat-sangat cantik air hari ni guysku. Okay, nampak? Steady je guysku. Jadi kepada rakan sahabat yang mana nak datang Pulau Perhentian, boleh ambil je nombor telefon. Roger lah. Sebab air koh-koh cantik ni. Nampak? Suka saya benar tu. Alhamdulillah steady. Ni kita panggil Serenggi Island guysku. Alright. Jadi guysku, bila korang dah sampai dekat sini, okay, korang kena berenang daripada sana ataupun daripada sini guysku. Kawasan ni memang sangat-sangat cantik guysku. Banyak ikan, banyak coral dan kadang-kadang akan jumpa ikan yang besar guysku. Alright. Okay guysku, jadi kita pun bergerak ke point seterusnya. Alright. Nampak? Steady. Dekat Serenggi Island guysku. Alright. Okay, boleh? Sedia? Jom kita pergi. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guysku, sekarang ni kita berada dekat
tokong burung or bird temple guysku. Korang boleh tengok sendiri. Korea memang sangat-sangat cantik guysku. Alhamdulillah. Nampak steady guysku. Orang pun ramai alhamdulillah. Nampak. Jadi bila korang datang Pulau Perhentian, wajiblah kena mari guysku. Memang sangat-sangat cantik. Tengok budak-budak pun happy guysku. Nampak tu steady tu. Alhamdulillah. Alright. Okay guysku, dekat sana Rawa Beach. Okay, sekarang ni kita berada dekat Pulau Rawa guysku. Okay, bila korang nak snorkeling, korang kena snorkeling dekat sini. Lepas tu pergi dekat pantai guysku. Memang sangat-sangat cantik. Korang tengok air sendiri. Memang clear water guysku. Okay guysku, macam biasalah. Jadi bila kita drop dekat sini, jadi dia orang boleh berenang dekat pantai guysku. Sebab apa? Air sangat-sangat linang dan sangat-sangat jernih. Jadi kita akan tunggu dekat sana guysku. Ataupun tunggu dekat sini. Kita tengok saya berenang guysku. Dekat sini memang besar ikan guysku. Jadi kepada rakan sahabat, kalau datang Pulau Perhentian, wajib ambil trip Rawa trip guysku. Bertelefon ada tu, Roger lah. Okay guysku, jadi last kali kita akan singgah dekat pantai Rawa ataupun Rawa Beach lah. Korang boleh tengok suasana orang. Boleh tengok ramai alhamdulillah steady guysku. Janji air bersih guysku. Boleh tengok sebiji-sebiji korang guysku. Yang tu boat Molan Hanafi. Subscribe dulu. Dan follow guysku. Wallahi. Yang tu alun